unboxing barang daripada PBDD lagi sekali, part 2. Hi guys, Assalamualaikum. Thank you korang for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment. So, ada video, ada kenangan. So, hari ni kita nak unboxing barang daripada PBDD lagi sekali, part 2. So, ini parcel yang pertama. Ada lagi satu parcel yang akan sampai. So, kita buka dulu yang ini. So let's go. Kita unboxing. Okay. So, barang yang pertama ada lagi satu tau. So, barang pertama kita nak buka yang ni dulu. Macam biasa, barang-barang kali ni pun mainan anak. So, kalau korang nak tengok macam mana Atin guna mainan-mainan tu, korang boleh tengok dekat Atin punya short. Dekat short tu Atin banyak kongsikan lah aktiviti anak-anak. So majoriti yang mainan-mainan kat short tu pun daripada PDD. Apa tu? Apa tu ibu? Sekejap. Meja tu. Meja ke tu? Bukan. Masak-masak. Bukan. Habis tu? Ni apa? Macam balance. Hijau. Ni macam-macam buah gelongso. Gelongso? Boleh juga. Cuba awak duduk sana kalau nak main gelongso. Bukan gelongso lah. Jongkit-jongkit. Tapi ni untuk balance badan. Macam budak-budak main kat atas ni, then dia pijak. Lepas tu nanti dia macam gini. Macam tu. Dia sesuai lah untuk skill dia orang. Bukan. Macam adik tu. Kena dua, bukan. Kena sini kaki satu, sana kaki satu. Nak kena demo pula kat diorang. Sana sikit. Nanti jatuh kena ibu. Sini, kaki satu sini, sana satu. Macam tu. Cuba duduk. Cuba duduk pula. Jangan macam gitu bang. So, jom kita buka parcel yang ini pula. Ya, Okay, so kita ni rasa macam kereta kecil tu. ni barang yang kita suka. Kan betul. Ni untuk balance apa? Tu. Cuba ambil abang. Manjat lah ni dia punya ni kecil-kecil. Dia punya mana dia punya kereta yang tu? Main dekat sini. Main dia macam ni. Apa nama dia? Lupa lah nama benda ni. Kereta. Masuk. Macam tu lah Tapi kecil sangat lah. Kan besar. Dia dorang tak? Macam tu. Tati beli dia punya kereta kecil-kecil ni. Tapi kecil sangat. Nah. Okay, main kat tepi sana. Okay, tu next. Ni apa? Ni sensory. Macam ni. Tak dapat dia punya bekas tengok feedback ada dapat bekas. Ni dalam plastik je. Ni boleh lah Ini untuk macam sensory lah kan. Sensory. Sebab kat sini dia setiap ni ada dia punya tu. Macam apa? Corak dia lain-lain. So untuk mainan. Barang yang kecil. Okay, next. Barang yang ketiga. So kalau korang nak tengok aktiviti ni, Atin main dengan anak-anak, korang boleh tengok dekat short. Selalu Atin post dekat short. So ni
Tahu ni apa? Letak ni. Oh, okey. Ni skru. Yang ni main yang skru-skru. Skru ni dalam RM6 je kot tak silap. Murah. Kalau kat Shopee ni dah berbelas-belas. Kalau apa? Montessori Montessori. Mainan anak yang macam gini untuk scale punya lah kan. Macam kalau kat Shopee dah ni. Ada iklan lah pula melalak. Bergaduh pula. So next. Next. Pasal yang seterusnya. Yang keempat. Yang ni si Koi mesti suka. Dia suka gila. Tada! Wah. Wow! Wah, suka dia. ABC. Wow. 1, 2, 3 and bentuk. Ni ABC. one set ni dalam RM5 tak silap. Murah gila. Dia Koi memang suka gila lah. So next. Okay, next. Bawa yang kelima. Ya ke? Ya. Okay, next. Bawa yang Ini macam aktiviti apa? Bukanlah macam kat sekolah-sekolah. wow. Bukanlah tu besarnya. Ini one set juga. Dia ada Ada orang main kat luar juga. ada yang macam ni juga. Kelas B. Ya. Macam ni. Pak. Ni. Nanti kita boleh buat aktiviti sama-sama. Lepas tu ada punya gelung ni. Lepas tu dapat dia punya ni. Ni one set juga dalam RM14 kot. Macam tu lah. RM14. So dapat dia punya posh bag juga. Posh bag dia untuk boleh simpan. Boleh simpan. Yang keenam. Ni. Okay. Ni kita koyak je lah Okay, ni. No lah. Barang abang. Ini ni. Ni pun boleh buat aktiviti dengan anak juga. Dia macam Ni macam buat. sekejap. Ni tak buka ya? Dia macam ni. Soing. Lepas tu baling kat sana. Lepas tu sana sambut. Macam tu. So, Atin beli 2. Macam tu. So, next puzzle. Wow. Barang yang ke-9. Oh, ni mainan. Yang ni mainan pakai buang. Macam sebelum ni yang Atin cakap. Kalau mainan-mainan macam gini, memang Atin panggil benda ni mainan pakai buang. Sebab memang pakai buang lah. Ini takkan sampai sehari. Tanta 5 minit je. Macam tu. Jadi tunggu bapak diorang lah Malas lah pasang-pasang. Tunggu papa balik. Jadi barang yang ke-7 kan? Ini barang yang ke-7. Ini barang yang ke-8. Ya ke? Iyalah. Macam tu lah Ni Atin semua beli dekat PDD tau korang. Sebab murah. Kita pula bukan orang ada-ada. So kita kenalah berjimat cermat cari yang tempat yang murah. Macam tu. Ni apa? Oh. So ni dalam box. Oh, ni Christina punya. Ini pun mainan pakai buang. Tapi ni DIY lah, DIY. Nanti kita post dekat shot, okay? Korang boleh tengok. Kita tengoklah macam mana. Macam mana main dia. So next. Oh, banyak sampah. Box tu seronok lah kan.
Lepas tu nak membuang sampahnya. Okay, ni Atin beli beg. Beg ni pun murah lah. Majoriti barang yang Atin beli banyak RM5, RM3, RM2. Macam tu. Paling mahal pun paling mahal pun barang mainan yang puzzle yang part 1 tu, ada satu mainan tu dalam RM38. Yang mainan kunci tu. Video yang sebelum ni lah. Tu yang paling mahal lah. Tapi kalau dekat Shopee dah RM60. So ni Atin beli beg ni untuk nak simpan mainan. Dia macam ni. Macam tu. Atin beli one set, ada saiz kecil, saiz sedang dan saiz besar. Main sama-sama. Abang belum. Okay, next. Okay, barang yang last. Sebenarnya lagi satu puzzle like this. Tapi dia belum sampai. Artinya nak unboxing sama-sama tapi macam lambat sangat pula. Tak apalah, kita buka dulu yang ada ni kan. So yang ni kita akan buat part 2 lah. Mungkin akan ada part 3. Tengok keadaan duit lah sebenarnya kan. Sebab barang-barang yang Atin nak beli ni memang Atin nak beli sebenarnya. Memang nak beli. Tapi sebabkan dekat Shopee agak mahal sikit. So dapat tahu dekat app yang ni murah, tu yang dapat beli ni. Sebab ni apa, accessory steel kan. Dia punya tu. Lagi Kowi ada ni aspek-aspek delay. Jadi mainan-mainan macam ni membantulah. Tapi main apa-apa pun boleh korang. Yang penting korang kena main sama-sama. Tak boleh biarkan dia main sorang-sorang. Macam tu sebenarnya. Next, kotak dah kemek-kemek. Atin beli ni. Tak. Saya tak tahulah dalam dia warna apa. Sebab tengok ada orang dapat warna yang tak cantik. So macam ni je. Tak adalah besar sangat. So dia kena pasang. Okay. So let's go, kita pasang. Tak nak gaduh. Okay, jom kita tengok macam mana pasang dia. Oh, macam tu je, cucuk je. Cucuk. Oh, saya korang Atin pasang dulu. Korang tunggulah sekejap. Sebab dia susun macam biasa je. Selit-selit je. Tapi macam tak center. Ini macam sekali pakai je ni. Aduh. Macam yang ni dia susun-susun je. Tapi tak boleh grip. Oh, wah. Macam mana ni tak boleh grip. Yang sama-sama. Macam tu lah kot. Lepas tu biru purple. Sayang korang post dulu. So kejadian dia macam ni. So cute. Dia tak adalah besar sangat. Nice je. Tapi kalau orang Korean punya, anak-anak dia punya kan besar gila. Parat dia orang juga kot. Lepas tu one set ni dia datang dengan guli dia. Guli dia ada bagi dalam 5 pieces. So jom kita tengok macam mana.
Ya, sekejap. Abang cuba abang. Cuba abang letak guli dia. Cepat. Cepatlah bang. Tapi dia tak ada bunyi kalau macam yang orang Korean punya tu dia ada bunyi. Ting 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 macam tanglong. Tanglong ke bunyi dia? Wah benda tu. Tapi dia ada bunyi lah. Yang ni tak ada bunyi macam tu Ni je tek je. Macam tu lah main dia. Tapi korang kena awas lah Jangan bagi anak masuk mulut. Ini pun nak kena awas juga. Jangan sampai hilang. Sebab benda ni boleh tercabut-tercabut. Tu. Baru cakap. So nanti kita tunggu next fase. Nanti kita sambung unboxing. Okay. Ini video part 2. Okay, kita akan combinekan lagi satu fase tu. So, tapi kena tunggulah fase tu sampai. So, itulah untuk kali ni. So, nanti kita sambung lagi video akan datang. Okay? So, hi korang. So, kita continue video yang hari tu. Kita continue video yang hari tu. So, fase dah sampai. Video yang hari tu. So, let's go kita unboxing. Sebenarnya dia bercampur dengan barang lain. Tapi yang Atin nak tunjuk ni just toy sahaja. Yang hari tu. Video yang hari tu sambungan semua ni kan apa? Toy. So kali ni pun kita nak tunjuk yang toy saja. Barang-barang lain. Sebab kitanya pun ada beli hanger. Hanger pun nak beli dekat TDB kan. So tak naklah tunjuk yang benda-benda macam itu. So kita nak tunjuk mainan saja. Tapi sebenarnya satu je mainan yang tu. So sekejap. Kita nak Barang yang kedua. tada, ini dia barangnya. Ini No, ini mainan. Ya, mainan. So, Bubur. wrap dengan bubble. So, kita unboxing. So, ini dia. Banyak kan rainbow-rainbow macam ni. Cantik gila. So, kita akan letak dekat rak sini. Ini dapat 4 item. So, ini. So cute. So, kita letak. Rainbow macam ni juga. Cantik kan? Tepi-tepi dulu. Dan ini satu part mainan rainbow macam itu. Ini untuk susun-susun. Ya, thank you korang for watching. So sampai sini saja. Fase yang kali ni sampai satu saja sebenarnya. Sebabkan satu je kita nak combinekan je lah dengan video yang hari tu. So kita jumpa video unboxing PDD part 3. Guys, macam mana pun Atin just nak remind, mainan apa pun tak kisah tau korang, tapi korang kena main sama-sama dengan anak-anak. Itu sebenarnya. Mainan tak kisah pun mainan apa-apa. Yang penting korang kena main sama-sama. Gitu. So yeah, thank you korang for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment. Jumpa next week.